Myvi ni dulu raja jalanan. Sebut je Myvi, semua angkat tangan. Tapi pada tahun 2024, satu kejutan telah berlaku. Perodua Beza dah potong Myvi. Kenapa benda ni boleh jadi? Jom kita tengok sebab dia satu demi satu. Kita mulakan dengan nombor lah, data paling sahih. Beza catat jualan lebih 100,000 unit pada tahun 2024. Myvi pula 70,000 unit lebih je yang berjaya dijual. Kena tinggal dekat 30,000 unit tu weh. Ini adalah satu rekod baru. Sejak tahun 2000 tak ada model yang berjaya capai 100,000 unit. So, memang confirm Beza sekarang ni kereta paling laris. Okey, kenapa Beza boleh meletup sampai macam tu sekali? Satu sebab utama, harga dia yang sangat mampu milik. Beza ni start dari RM35,000. Paling tinggi pun masih bawah RM50,000. Myvi pula bermula dari RM46,000 sampai RM59,000. Beza nak dekat RM10,000 tu. Bukan sikit weh. Untuk orang baru kerja, baru kahwin, bajet tak besar, Beza lebih mampu milik. Sebab yang kedua, pasal minyak. Ramai pilih kereta sebab nak jimat minyak. Perodua klaim yang Beza ni dia guna lebih kurang 22.8 km per liter sahaja. Myvi pula dalam 22.2 km per liter. Perbezaan tu memang sikit, tapi kira bermakna lah juga. Lagipun Beza ni lagi ringan, kurang beban, maka kurang makan minyak. Tapi yang satu ni ramai tak sedar. Ruang boot Beza luas gila. Saiz dia 508 liter. Kalau Myvi pula 277 liter sahaja. Ni bukan beza sikit, ni beza lebih 80%. Kalau kau selalu bawa barang, Beza memang sangat-sangat praktikal lah. Peniaga-peniaga kecil, pemandu Grab yang dah berkeluarga, semua orang ni nak ruang yang besar. Yang seterusnya, Beza ni dah jadi kegemaran driver e-hailing. Kos maintenance yang rendah, minyak jimat, boot besar. Memang package lah untuk jadikan kereta ni kereta cari makan. Myvi ni walaupun selesa tapi bab ruang dia kalah teruk lah. Nak sumbat luggage 2 biji pun dah penuh. Sebab tu Beza makin banyak atas jalan. Bukan sebab trend, tapi sebab logik. Ada juga yang kata Beza ni tak sporty, tapi itu bukan masalah untuk ramai pembeli. Yang penting dia praktikal, senang jaga, tahan lasak. Orang tak nak horsepower sangat, orang nak ketenangan memiliki dan membayar. Tambahan pula, model facelift Beza sekarang dah lawa sikit. Lampu dah guna LED, rim pun dah upgrade, nampak moden. Tak adalah rasa malu sangat nak parking sebelah City ke, Vios ke. Design simple tapi kemas. Tak nampak murah walaupun harga bajet. Okey, kita tengok pula dari segi resale value. Disebabkan demand tinggi, value dia memang steady. Owner tak risau sangat harga jatuh kau-kau bila nak jual balik. Ni satu lagi point yang buat Beza terus popular. So sekarang ni Beza ni bukan lagi kereta alternatif kepada Myvi. Dia dah jadi pilihan utama untuk semua peringkat pengguna. Tapi ini tak bermakna Myvi dah tak relevan tau. Myvi tetap legenda, fun to drive, handling sedap berbanding Beza dan masih ikon jalan raya Malaysia. Cuma sekarang ni ramai orang fikir pasal practicality lah. Dan dalam bab tu Beza menang besar. So, kau macam mana? Kau tim Beza ke kau tim Myvi? Tinggalkan komen kau kat bawah dan ceritakan pengalaman kau kalau pakai antara dua kereta ni. Kalau kau suka video ni, jangan lupa tekan like dan juga share.